So hari ni kita nak sembang tajuk punca-punca hartanah susah nak jual. Tajuk hari ni more kepada owner rumah lah. So ada tak siapa-siapa dekat sini owner yang tengah nak jual rumah yang menghadapi masalah rumah tak dapat dijual? Okay. So topik hari ni dia more kepada owner hartanah lah. Owner hartanah yang nak jual hartanah. So mungkin dekat sini ada orang yang tengah plan nak beli hartanah ataupun nak jual hartanah. So topik pada malam ni dia more kepada orang yang nak jual lah. So kebiasaannya kita suka andaikan ramai orang nak jual rumah sebab dia nak dapat duit banyak, kan? So bila kita dengar saudara mara kita, pakcik kita ke makcik kita ke yang nak jual hartanah, kita rasa oh banyaknya duit dia nanti, kan? Terima kasih Hajiz bagi love banyak-banyak. Tadi tak ada nak sembang tadi. Terima kasih Hajiz. Hajiz ni pun otai juga. So siapa-siapa owner ataupun yang mengenali siapa-siapa yang tengah plan nak jual hartanah dia, mungkin boleh stay dalam live ni lah. Kita buat pun mungkin tak lama lah. Mungkin dalam sejam macam tu lah, kita sembang-sembang santai, sembang hartanah. So sambil-sambil tu siapa yang ada soalan ataupun pertanyaan ke apa-apa ke, boleh tanya direct lah dekat sini. So saya tolong jawab lah. Okay. So rumah, satu-satu hartanah ni, kalau kita nak jual untuk kita ambil duit, sebenarnya dia sangat-sangat susah tau. So kekurangan hartanah ni adalah dari segi dia punya liquidity. So hartanah, dia punya liquidity dia sangat-sangat susah nak liquid. Okay, kita ada beberapa jenis aset lah. So aset mungkin kita boleh letak sebagai duit, kita letak sebagai emas dan sebagai hartanah. So duit dia sangat-sangat liquid. Jadi kalau kita nak pakai duit cepat, just withdraw daripada tempat simpanan kita dan kita boleh pakai terus untuk selesaikan kita punya masalah kewangan, kan? So untuk emas pun nak liquid dia pun tak susah sangat, tapi dia punya spread value dia tu mungkin kena tengok sikit lah. Takut rugi, kan? Contoh kalau macam barang kemas yang kita beli, so mungkin dia punya spread value dia tu rendah lah, kan? Kita orang kata apa, tak dapat memaksimumkan untung. Tapi kalau hartanah, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah kalau kita nak liquidkan hartanah ni. Jadi kalau siapa-siapa yang dia punya keuangan dia dah memang dah paras-paras, orang kata apa, paras-paras tengkok dah, lepas tu nak jual pula rumah, so jangan harap boleh dapat duit cepat lah. So itu kekurangan hartanah. So kalau siapa-siapa ada hartanah nak jual, better kena cepat lah. Better kena cepat dan jangan tunggu lama-lama, sebab proses untuk pindah milik ataupun untuk kita dapat duit daripada hasil penjualan hartanah tu memang akan ambil masa yang lama lah. So usually kalau tak ada apa-apa kes konsen pun, dia akan ambil masa lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan. Itu belum ada konsen. Kalau ada konsen, contoh macam konsen dengan kerajaan negeri Kedah, contoh di negeri Kedah, memang boleh sampai setahun lebih lah. So kadang-kadang ada juga kes owner yang dah meninggal dulu, barulah dapat, orang kata apa, dia punya proses untuk pindah milik tu tak selesai lagi, sampai ke tahap macam tu. So jangan main-main lah dengan urusan pindah milik hartanah ni. Kalau tak kena gaya, dia boleh jadi panjang. Dan kalau kena gaya pun, dia paling cepat pun 3 ke 4 bulan lah. Biasanya lawyer dia akan letak 3+1 lah. Okay. Alright. So pindah milik hartanah ni sebenarnya dia bukan berlaku macam kita beli barang biasa, kan? Pindah milik hartanah ni dia hanyalah documentation sahaja. So kalau kita beli barang, contoh kita beli kita beli baju dekat mall, kita beli, kita bayar duit dan kita ambil barang. Dia tak ada apa-apa documentation, tapi disebabkan hartanah ni kita tak boleh nak alih dia. Sebab tu dia harta tak alih, kan? Kita beli hartanah, kita macam mana kita nak bagi rumah tu ataupun satu keping tanah tu untuk dia bawa balik. Tanah tu ataupun rumah tu ataupun rumah kedai tu, dia tetap berada di tempat dia, tapi yang berubah adalah documentation ataupun hak milik. So kena faham konsep dalam penjualan hartanah ni. Okey.
So, untuk jual hartanah, faktor-faktor yang membuatkan dia susah nak jual, saya boleh kategorikan sebagai dua faktor lah. Yang pertama sekali adalah internal factor, yang kedua adalah external factor. So, kita mulakan dengan internal factor dulu. So, internal factor ni, dia more kepada owner tu sendiri. So internal ni kita boleh ubah dia. Kalau external susah kalau kita nak ubah dia. So internal ni kita sendiri yang boleh control macam mana cara ataupun macam mana tahap kesukaran. Kita nak letak berapa tahap kesukaran untuk jual satu hartanah tu. Tapi kalau external factor, dia bergantung kepada faktor-faktor luaran lah. So kita akan sembang berkenaan dengan internal ataupun external factor ni lah. So siapa-siapa yang tengah merancang nak jual hartanah, boleh stay dalam live ni dan boleh dengar lah, kita akan kupas satu persatu. Dan mungkin hampa sendiri ada pengalaman dalam proses penjualan hartanah, pengalaman manis ke, pengalaman perit ke, mungkin boleh share dalam sesi live ni lah, supaya saya boleh tolong jawab dan saya pun dapat belajar sekali. Okay. Dekat sini ada tak siapa-siapa yang dalam perancangan nak jual hartanah? Kalau ada mungkin boleh komen satu lah kan. Boleh komen satu, saya nak tengok. So mungkin sedikit sebanyak saya boleh tolong macam mana cara untuk memudahkan lagi urusan penjualan hartanah tu. Okay. Okay, so kita mulakan dengan faktor internal lah. Faktor internal ni dia more kepada owner tu sendiri. So, untuk jual satu hartanah, owner punya contribution tu sangat penting walaupun dia dah melantik ejen. So, macam mana owner punya contribution tu sangat penting walaupun dia dah melantik ejen. So, owner ni adalah pemilik kepada hartanah tu. Jadi, dia ada power macam mana cara dia nak maneuver proses penjualan hartanah dia tu. Contoh, kalau dia bagi kerjasama penuh dekat ejen, dia serahkan betul-betul semua dekat ejen, so mudahlah kerja ejen tu. Sebab ejen pun dia ada pengalaman dan dia punya kepakaran dia juga. Tapi kalau owner yang jenis tak percaya orang, samalah macam kita dekat tempat kerja kan. Kita pun ada juga bos yang micromanage kita. Kita ada bos yang okey dengan kita, yang bagi kepercayaan penuh. So, bila kita jumpa bos yang bagi kepercayaan penuh ni, kita punya kerja jadi mudah. Kita dapat deliver lebih lagi. Tapi kalau kita asyik nak kena follow je macam tu, dan kita pun rasa bengang dan kita pun tak dapat nak buat kerja lah. So, benda ni sama dalam proses penjualan hartanah. So, macam saya sendiri sebagai ejen hartanah yang berdaftar, saya dah jumpa banyak owner dan saya dah tengok macam-macam owner lah. So, owner ni kalau dia buat perangai macam ni, memang saya dah tahu dah, memang susah sangat nak jual hartanah dia. Tapi kalau mai satu owner, dia memang mudah. Dia cakap, okay Cik Min uruskan je lah saya punya hartanah ni. Janji boleh jual je. Harga pun Cik Min yang letak. Berapa janji saya dapat untung sikit pun tak apa. Kalau macam tu senang. Saya boleh determine macam mana cara untuk deliver the best untuk klien tu lah. Okay. So, sambil-sambil dengar live ni untuk kita kupaskan punca hartanah susah jual ni, mungkin boleh share live dan boleh tanya jugalah soalan kan. Sambil-sambil tu. Okay. So, faktor-faktor internal ni, dia ada kepada owner tu sendiri. So, macam mana peranan seorang owner ni, dia boleh memudahkan urusan dalam penjualan hartanah dan dia boleh menyusahkan urusan dalam penjualan hartanah. Okay. So, kebiasaannya lah kan, kalau kita nak beli hartanah ataupun kalau kita nak jual hartanah, especially untuk owner dia akan letak harga setinggi yang mungkin. Dia akan letak harga setinggi yang mungkin sebab apa? Sebab dia nak tengok berapa banyak duit yang dia dapat. Tapi kalau dari side buyer kalau boleh dia nak nego serendah yang mungkin. Dia nak nego yang paling rendah sekali. Sebab apa? Sebab dia nak beli. So kalau owner, kadang-kadang harga yang dia letak tu tak masuk akal. Harga yang dia letak tu terlampau tinggi. Sebab dia pun tak pernah ada apa-apa pengalaman dalam bidang hartanah. Dia pun tak tahu macam mana method of valuation of the properties tu sendiri. Dia pun tak tahu macam mana berapa harga nak letak. Dia pun dengar jiran-jiran dia cakap nak letak harga berapa. Ini jadi masalah. So, owner dia akan cenderung untuk meletakkan harga setinggi yang mungkin. Contohlah, petang-petang kan, dia pergi sembang dekat depan rumah, geng-geng makcik-makcik ni. Dia pun mulalah bergosip. Dia kata, oh makcik dekat tanah rumah lorong belakang ni, contoh ada jual 300,000.
Lepas tu mai satu makcik ni dia kata, oh aku jumpa makcik dekat lorong satu lagi jual 400,000. So of course lah owner ni tadi dia akan ambil nilaian yang tertinggi. So dia ada masalah tau kalau kita just dengar cakap-cakap orang. Sebab property ni dia bukan diberi nilai oleh dengar cakap-cakap orang. Dia ada method-method yang tertentu. So untuk jadi seorang jurunilai pun dia memerlukan satu pengalaman, dia perlukan license, dia perlukan professionalism, dia perlukan method-method yang tertentu untuk dia buat nilaian satu hartanah tu. Ini pula bila kita dah petang-petang tak nak buat apa, pergi sembang, just tanya pandangan kawan-kawan ataupun jiran-jiran. So mulalah macam-macam versi lah. Ini nak macam apa, harga macam ni, ini harga macam ni. So bila jadi macam tu dia jadi bahaya balik. Okey, macam mana dia boleh jadi bahaya? Dia jadi bahaya bila kita dah start pegang dengan benda tu. Okey, contoh kita tak tahu harga rumah ataupun harga hartanah yang kita nak letak tu berapa harga yang sepatutnya. So bila kita sembang, okey balik time maghrib tu lepas mandi, duduk sat sembang dengan husband tengok, Cik Leha sana cakap ada jiran kita jual harga rumah 400,000. Tapi kita tak validate benda tu. Itu masalahnya. Bila kita just dengar cakap-cakap, kita tak validate. Itu yang jadi masalah. So kita kena validate benda tu. Macam mana cara kita nak validate? Di sini perlukan orang kata sedikit ilmu teknikal untuk kita buat analisis dan kefahaman dalam bidang hartanah ni. So boleh jadi harga yang dia dengar daripada makcik-makcik tadi tu boleh jadi terlampau tinggi ataupun boleh jadi harga tu terlampau rendah. So both dia rugi. Kalau harga tu terlampau tinggi dia letak untuk menjual dia punya property dia, of course tak akan ada orang beli. Orang ada choice tempat lain lagi. Zaman sekarang orang nak buat survey memang sangat-sangat senang lah. Buka satu portal, boleh buat survey dekat situ. Okay. Tapi kalau dia jual harga terlampau rendah, dia sanggup untuk melepaskan sangat-sangat rendah daripada market value. 50,000 below market value, 60,000 below market value. So dia pula rugi. Jadi benda untuk meletakkan harga ni adalah satu benda yang kritikal lah. Kita jangan ambil mudah, kita jangan mudah dengar cakap-cakap orang. Kebiasaannya orang ni dia sedap mulut dia je. Dia sedap mulut, dia cakap, ni boleh letak harga macam ni boleh letak harga macam ni. So itu sangat-sangat salah dan sangat-sangat bahaya kalau owner tak ada basis ataupun tak ada kefahaman dengan kawasan tu. So jangan mudah percayalah. Dengar boleh, percaya janganlah kan. Okay. So dekat sini ada tak siapa-siapa yang pernah ada pengalaman jual hartanah, tak kisahlah dari segi tanah ke, dari segi rumah ke, shop plot dan lain-lain property lagi lah. Kalau ada mungkin boleh kongsikan ataupun kalau ada soalan boleh tanyalah sambil-sambil kita kupaskan permasalahan punca-punca hartanah susah nak jual ni. Okey. So kita berbalik kepada internal factor tadi. Internal factor ni adalah owner tu sendiri. So yang pertama sekali owner dia dapatkan harga daripada yang dia dengar-dengar saja. So ini masalah. So bila dia dengar-dengar harga daripada orang lain, dia tak tahu benda tu betul ataupun salah. So mungkin harga yang dia letak tu terlampau tinggi. Jadi bila harga yang dia letak tu terlampau tinggi, memang orang takkan beri sambutan lah dengan dia punya property. So memang sangat susah nak jual. Letaklah iklan lah berapa lama sekalipun, memang takkan ada orang beli. Sebab benda tu sangat-sangat susah untuk let go dia punya property dengan harga yang dia nak tu. Okay. Lepas tu pula, owner ni, dia ada satu perangai tau. Dia ada satu perangai ataupun satu rasa syok dengan rumah dia tu. Satu rasa syok dengan rumah dia. So, kalau owner, dia dah start rasa syok dengan rumah dia, dia start rasa bangga dengan rumah dia, dia akan cakap, rumah saya ni paling cantik dekat dalam taman ni. Rumah saya ni paling strategik dekat dalam kawasan taman ni. Rumah saya ni paling corner lot. Rumah saya ni terpaling open facing. Dia akan cuba justify macam-macam untuk meletakkan harga yang tinggi dengan dia punya property dia tu. So ini pun masalah owner juga bila dia bermain dengan mungkin dengan faktor emosi mungkin kan. So bila dia ingat rumah dia tu yang paling best dekat taman tu, so dia akan letak harga yang tinggi. Sebenarnya property punya nilaian dia tak macam tu. Dia tak kira rumah tu ada sentimental value ke,
rumah ni hang cat macam ni ke, hang buat 3 layer atas ke, walaupun dalam geran rumah teres 1 tingkat kos rendah, tapi dah buat jadi 3 tingkat. Dia tak kira benda-benda tu sebenarnya. Dalam method of valuation, dia tak ambil kira benda-benda tu. Contoh, kalau dalam geran dia tulis hak milik tu adalah teres 1 tingkat. Teres 1 tingkat kos rendah. Lepas tu owner tu dia dah duduk kat situ mungkin dah 10 tahun. Dia buat 3 tingkat. Dia buat bukan 2 tingkat, dia buat 3 tingkat. So bila dah banyak tingkat, bila dia nak jual balik, dia kata, "Ish, rumah makcik ni, rumah saya ni mana boleh jual dengan harga teres 1 tingkat kos rendah. Saya dah reno rumah ni dah jadi 3 tingkat dah. Sepatutnya ni kena buat nilaian ikut cara teres 3 tingkat." Asal rasa betul ke tak betul kalau dia cakap macam tu? So, as an agent, saya pergi tengok rumah tu, saya tengok kenapa makcik ni nak minta ikut nilaian harga teres 3 tingkat? Dia mulalah, rumah ni saya dah buat plaster ceiling, rumah ni saya dah bina bilik dekat tingkat atas sekali, saya dah buat macam ni, saya dah buat macam tu. Sebenarnya itu adalah satu konsep yang sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah dan owner tu syok sendiri. Contohlah kita nak jual kita punya barang lah kan. Saya bagi satu contoh telefon lah. Kita nak jual telefon second hand. Bila kita iklan, kita mesti nak tengok berapa harga dalam pasaran kan supaya barang kita tu boleh terjual kan. Ini tak, kita syok sendiri. Kita kata, oh telefon aku ni macam ni, macam ni, macam ni. Ini anak aku bagi, ini laki aku bagi dan sebagainya. So dia anggap benda tu sangat istimewa. So benda tu sebenarnya istimewa untuk dia aja. Bukan istimewa untuk orang lain. Orang lain tak pandang pun benda tu. Orang lain pandang mungkin dengan faktor-faktor yang tertentu lah. Sebagai contoh faktor harga, faktor lokasi, nak COD dan sebagainya lah. Macam tu juga hartanah. So sebagai owner, jangan tersalah meletakkan harga, jangan meletakkan emosional, jangan meletakkan terlampau emosi untuk menjual hartanah. Sebab dengan faktor-faktor yang tadi tu, dia akan membuatkan hartanah tu sangat-sangat susah nak jual. Okey? Sebab pasaran hartanah sekarang ni pada saya memang sangat-sangat kompetitif. Yang ni kita tak sembang dengan pasaran lelong. Pasaran lelong yang semakin banyak dari hari ke hari. Tak sembang lagi unit-unit yang developer buat. Developer dekat dalam satu kawasan bukan satu. Kalau contoh macam dekat Sungai Petani ni, jalan 2 km jumpa satu developer. Jalan 2 km jumpa satu projek. Jalan lagi sikit jumpa satu nak buat pekan baru, kota baru. Contoh dekat belakang Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani tu dia nak buat kotak ambangan. So banyak projek. So people sekarang ada banyak choice. Jadi kita dah tak ada masa sebagai owner, kita dah tak ada masa untuk untuk kita syok sendiri dengan kita punya rumah tu lah. Okay. So kadang-kadang saya ada juga jumpa owner yang dia nak letak harga rumah dia tu terlampau tinggi dan dia sangat beremosi. Tapi dalam kes yang macam ni, saya rasa owner ni okey walaupun dia nak letak tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak terdesak nak jual rumah dia. Dia cakap kat saya macam ni, Min, saya nak letak harga rumah saya ni sekian-sekian. Saya cakap kat dia, tuan, harga ni terlampau tinggi lah nak letak. Saya takut tak ada orang beli je. Lepas tu tahu dia kata apa? Dia kata, tak apa, dia kata, saya okey je kalau tak ada orang beli. Sebab saya kalau boleh saya nak jual rumah ni, saya tak terdesak, dia kata. This is the point. Saya tak terdesak. Kalau dia cakap dia tak terdesak, then kita faham. Dia memang sama ada dia nak test market ataupun dia nak jual dengan harga yang sangat-sangat dia puas hati lah. So saya dah faham lah kat sini bila dia cakap macam tu. Even ayat kedua dia cakap, even lagi 5 tahun, kalau Min mai jumpa saya masih belum jual rumah ni lagi. Dan masa tu Min ada buyer tapi nak beli dengan harga yang lebih rendah, saya tak ralat, dia cakap. Saya boleh duduk je dekat sini. Saya nak jual dengan harga yang saya puas hati, yang saya boleh ingat sampai bila-bila. So, saya faham satu benda lah, owner ni tak apalah, dia memang tak ada intention yang kuat nak jual. So, dia pun tak kalut nak pindah. So, tak apalah, kita pun faham lah. As an agent, kita just iklan sajalah rumah dia kan. Kita tahu dia punya intention dia bukan nak jual sangat. Okey, kita dapat soalan yang pertama. Terima kasih Popcorn
letih tanya soalan. Sebab owner nampak projek-projek sekitar harga tinggi dan dia rasa market rumah dia sama dengan rumah baru. Okey, betul. Yang ni pun salah satu sebab kenapa owner meletakkan harga tinggi sebab dia tersalah buat benchmark. Dia tersalah buat benchmark. Kadang-kadang owner ni, okey, rumah dia dekat satu kawasan sebelah. Sebelah tu selepas 15 tahun naik satu lagi projek dekat situ. So dia pun cuba buat benchmark dengan projek itulah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Dia mungkin market value yang projek tu tengah bina, mungkin dia dah check dengan bank pun dah bagi nilaian dekat projek tu, rumah yang sama, teres satu tingkat 3 bilik 2 toilet, sini pun teres satu tingkat 3 bilik 2 toilet. Mungkin comparable apple to apple. Okay, apple to apple. Dia tengok pemaju ni letak, contohlah kita bagi harga tu senang kita nak sembang, RM400,000. So rumah ni dia beli dulu baru RM200,000. Tapi bila dia tengok projek sebelah ni dah start jual RM400,000, dia pun terus nak jual RM400,000. Tapi dia terlupa satu benda. Developer, dia jual harga RM400,000, dia bagi rebate. Itu yang orang terlepas pandang. Dia bagi rebate. At least mesti 10%. Semua developer sama je. Dia akan bagi rebate sebab dia tak mahu orang top up 10%. Okay? And then yang kedua, developer dia ada buat banyak promotion. Owner yang dia nak jual harga sama dengan projek ni tadi, apa promotion yang dia nak buat? Apa promotion yang dia nak bagi? So, owner ni dia kreatif. Dia sangat kreatif. So, apa yang dia buat? Dia kata, oh, kalau beli rumah saya ni, awak tak payah buat grill dah. Awak tak payah tambah kitchen cabinet dah. Saya dah buat tingkat atas dah. Padahal dalam geran satu tingkat je. Dia akan cuba justify macam-macam. Oh, tile ni daripada grease lah, apalah semua. So, dia cuba untuk justify kenapa rumah dia tu harga tinggi lah. Malah, dia kata daripada beli projek, baik beli rumah dia. So, dia tersilap dekat sini. Orang sekarang cerdik. Orang sekarang tak mudah. Orang kata apa? Tak mudah terima apa benda yang dia peringat lah. Orang akan study. So, kelebihan projek ada kepada projek itu sendiri. Kekurangan pun ada. Kelebihan rumah lama pun ada, kekurangan pun ada. Jadi, kalau harga yang sama, orang ada dua pilihan. Sama ada nak beli projek ataupun nak beli subsale. Ataupun nak beli rumah second hand. Kenapa kalau kita nak jual, kita kena beri pilihan? Kalau nak senang jual. Betul tak? Kalau nak senang jual, jual lah harga murah. Still you dapat untung. Walaupun you jual RM50,000 bawah daripada harga market value. Dan harga value projek ni tadi. So, kita kena pandai tengok market. So, orang yang beli projek baru pun, dia mungkin dapat warranty 2 tahun daripada pemaju. Owner kalau dia jual, kita tak tahu rumah dia tu jadi macam mana. Memang kena inspect betul-betul. Itu belum tengok lagi rumah dia tu ada masalah anai-anai ke. Kan? Belum tengok kejiranan lagi macam mana. So, faktor kejiranan pun penting juga. Kan? Orang-orang lama kan. Kadang-kadang orang-orang muda ni, yang pengalaman saya lah. Dia macam tak apa nak ngam. Duduk dengan orang lama. Banyak jaga tepi kain dan sebagainya lah. Tapi kalau dia duduk dengan community baru, yang sebaya dengan dia, yang pergi kerja, balik kerja, yang jenis tak menyebut hal orang, mungkin dia lebih suka dengan tempat tu. So, owner dia boleh olah macam-macam dan dia boleh justify macam-macam. Tapi market tak. Buyer tak. Buyer dia akan tengok. So, banyak owner jual hartanah, dia tak berpijak kepada bumi yang nyata lah. Banyak sangat. Saya jumpa owner, kalau 100 owner yang tak berpijak kat bumi yang nyata ni, saya boleh cakap dalam 70 lah. Dalam 70. Ramai, 70%. So, bila dia jumpa ejen, dia akan cuba justify. Pada saya, kalau owner justify harga yang tinggi untuk letakkan harga, saya rasa macam tak perlu justify benda-benda macam tu. Sebab market memang macam tu. Kalau kita panggil valuer mai untuk buat nilaian kat situ, dia takkan tanya, makcik, rumah ni ada sentimental value tak? Makcik, rumah ni, tile ni makcik beli kat mana? Makcik beli tile ni dekat Itali. Makcik beli yang ni dekat Greece, dekat Turki. Benda-benda tu semua dia tak ambil dalam nilaian lah. Dia tak ambil dalam nilaian. So, jangan tersilap letak harga.
So ramai orang dia tersilap dekat situ. Dia rasa dia dah invest banyak, dia dah buat renovation banyak dengan dia punya property tu, dan dia rasa dia nak claim balik. Ni pun satu masalah juga. Contoh, dia beli rumah, dia buat renovation, dia habis RM150,000. Lepas tu dia nak jual, dia nak cover balik. Dia nak cover balik harga yang dia buat renovation tadi tu. So dia punya market value jadi tinggi lah. Dia kata, saya dah buat renovation macam-macam dah rumah ni. Kenapa saya tak boleh jual harga tinggi? Kenapa valuer tak boleh bagi? Ini masalah dia. Kalau dia duduk rumah teres satu tingkat, contoh, corner lot kos rendah. Dia nak jual harga semi-D. Dekat kawasan tu, dekat taman depan tu, ada orang jual semi-D dengan harga yang dia jual tadi. Rasa-rasalah saya nak tanya. Mungkin boleh jawab lah kan, kita berinteraksi sikit. Rasa-rasa orang nak harga yang sama, orang nak beli rumah semi-D terus ke? Ataupun orang nak beli rumah convert ni. Rumah teres corner lot yang dia dah convert. Rasa-rasa macam mana? Kalau saya sendiri as personal, saya nak beli rumah semi-D terus. Saya tak mahu convert ni. Saya tak mahu duduk kawasan kejiranan yang macam ni, yang nak convert. Jiran tengok pun tak selesa. So owner dia cenderung untuk melihat kepada faktor-faktor internal yang macam tu lah. Faktor-faktor emosional, faktor-faktor orang kata kenangan-kenangan dia. So faktor-faktor kenangan ni dia tak contribute langsung dalam penilaian hartanah. So dia macam tu. Betul ya, popcorn latte. Better semi-D ada tanah tepi belakang, betul? Kan? Kalau kita nak beli rumah subsale. Okey, kita tengok rumah tu, dia kata, owner kata, oh saya dah tambah tepi ni 10 kaki, dah macam semi-D dah, dia cakap. Kalau pada saya, daripada beli dekat situ, baik beli semi-D tu pergi. Jiran-jiran semua semi-D. Confirm lah dekat area situ, dia punya kejiranan pun orang yang memang duduk semi-D. Bukan orang yang duduk rumah low cost. Bukan orang yang duduk rumah flat. Faham tak? So, orang kata faktor-faktor tu pun kita kena ambil kira. Kalau bayangkan kalau kita buat satu banglo yang besar, duduk dekat tengah-tengah tanah, keliling tu kawasan setinggan. Rasa-rasa selesa tak duduk situ? Rasa-rasa selesa tak? This is the problem. Orang, bukan dia saja yang tak selesa. Orang sekeliling pun tak selesa. Dia duduk di situ. Betul tak? Jadi untuk meletakkan harga pasaran, kita kena pandai tengok lah. Kita kena tengok betul-betul. So, ramai owner buat kesalahan disebabkan dia rasa macam rumah ni special. Rumah ni aku dah buat macam-macam. Dan macam-macam lagi lah. So, macam mana owner nak meletakkan harga yang betul kalau dalam kes yang macam ni? Of course lah, dia kena buat kajian lah. So, nak buat kajian macam-macam ada. Kita boleh buat comparison method. Tengoklah dekat, orang kata, kita kena lihat the facts. Kadang-kadang kalau kita sembang, orang ni cenderung untuk cerita lebat, sembang lebat. So, kita tak, orang kata apa? Kita tak berpijak di bumi yang nyata. Ya, Fendi. Fendi ni beli rumah dengan saya di Alena dekat Tasik Gelugok. Okey, terima kasih Fendi. masih ingat lagi ya. Tunggu rumah siap ya. Okey. So tu faktor owner. So faktor owner pada saya mengikut pengalaman saya jual hartanah, memang sangat-sangat penting lah faktor owner ni. Kalau owner tu bagi kerjasama yang penuh, dia pun orang kata boleh dengar kita punya nasihat. Kadang-kadang kita bagi nasihat ni bukan nasihat mulut je. Macam saya bukan bagi nasihat mulut je. Saya bagi nasihat bersama data. So, kita ada source data. So, kalau owner kata, oh jiran saya dekat lorong sana, dia jual harga yang macam ni. Saya senang je. Saya akan cari data yang betul. Tengok transaksi dekat area situ, saya akan tunjuk kat dia. Tengok, kalau kata ada lah. Kalau tak ada lah. Okey, Suhardi Amri, yang ni saya akan masuk sekejap lagi. Yang ni sebab tadi, masa mula-mula live tadi, saya pecahkan kepada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. So, kedudukan tanah
ataupun akses nak masuk ke dan sebagainya tu dia berada dalam faktor eksternal yang kita tak boleh kawal, yang kita tak boleh kontrol. Memang kita beli ataupun kita mewariskan, diwarisi tanah pusaka kita tu kalau duduk tengah-tengah bendang, itu memang kita tak boleh buat apa, kita tak boleh pilih. Kita nak jual pun akan ada cabaran-cabaran yang tertentu lah. Okey, Azimat, macam mana nak tengok rumah subsale tu elok ataupun tak? Okey, kita kena pergi view. Kita kena tengok. Kita sendiri. Jangan, ada banyak kes yang orang beli rumah tak pergi tengok rumah. Bukan dia sendiri tak pergi tengok rumah. So, masa zaman COVID dulu, ramai orang beli rumah tak tengok rumah. Dia pergi ke bank, dia nak buat pinjaman lain. Tapi dia kena pujuk buat benda lain. So konon-kononnya baik untuk investment lah, apalah semua dia tak pernah pergi. Sekali dia pergi, dia terkejut tengok rumah tu. So kena pergi tengok sendiri. Pergi tengok, check lah anak-anak ada ke tak, apa yang pecah, apa yang rosak, apa yang tercabut, apa yang lekang. So kena pergi tengok lah. Kena pergi tengok sendiri. Okay. So sambil-sambil siapa ada soalan, boleh tanyalah. Okay. Kita boleh share-share. Kan? So, owner memang macam tu. Kita kena faham. Saya sebagai ejen, saya faham. Owner, dia nak harga yang paling tinggi. Setinggi yang boleh. Buyer, kalau mai, dia akan minta nego serendah yang boleh. So, macam mana kita nak, orang kata, tune balik. Satu benda yang langit, satu benda yang bumi, macam mana kita nak tune tengah-tengah. So, sebagai ejen yang berpengalaman dalam bidang perundingan ni, negotiate ni, so kita adalah beberapa pengalaman yang kita boleh cuba convince side ni dan side ni supaya satu transaction tu boleh terjadilah. Okey, kita jawab soalan. Azimat, kalau rumah subsale, kita boleh buat inspection juga ke tuan? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak beli, pergi buat viewing kan. Bukan inspection, viewing. So kita pergi viewing, kita tengoklah rumah tu. Macam mana keadaan dia. Contoh kalau keadaan okey, mungkin owner pun bagi nego sikit lah. Tapi kalau keadaan rumah terlampau buruk, mungkin owner pun boleh bagi nego yang banyak. So that's depend lah kan. Tengok macam mana owner nak menerima kita punya offer tu. Kadang-kadang ada juga owner dia saja nak test. Dia letak harga tinggi. Tapi kalau my buyer yang offer rendah, dia okey je. Dia okey. So sebagai buyer kena kena ringan mulut sikit lah untuk bertanya lah kan. Sambil-sambil tu saya nak charge telefon Sat. Bateri pula. So, siapa ada soalan, boleh tanya. Okay. So, tadi kita dah sembang panjang lebar berkenaan dengan faktor owner lah. Faktor owner sendiri yang jadi punca kenapa hartanah dia susah nak dijual lah. Sekejap. Okay, alright. Okey, kita ada soalan. Suhardi Amri, rumah baru nak siap tak rosak lagi? Dalam 2 tahun tanah mula mendak pos depan boleh masuk. Ada lubang lah. Ada gap. Kebiasaannya kalau yang jenis-jenis macam ni kan, Suhardi, kebiasaannya kita kena tengok. Kalau kita nak beli satu projek tu, kita kena tengok sebelum kawasan tu jadi kawasan perumahan, sebelum tu apa kategori tanah, apa yang berlaku kepada tanah tu. Contoh macam-macam boleh jadi, tanah bendang, situ tanah bukit, tanah paya, tanah biasa. So kita kena tengok yang tu. Kebiasaannya kalau macam tanah-tanah paya ni memang berat sikit lah. So, dia punya ground settlement dia tu mungkin pergerakan dia tu akan lebih banyak sikit lah. Macam tanah padi pun sama. Kalau tambun tak cukup masa,
tak cukup kejap, terus nak buat projek, dia akan jadi masalah kemudian hari lah. Dia akan jadi banyak kat belah-belah Alostar, banyak saya tengok rumah crack. So bila dia crack, dia punya struktur bumbung dia tu pun lari. Sebab tu dia duk bocor sentiasa. Kawasan dekat Alostar banyak lah kalau macam ni. So kena tengok pemaju juga, jangan salah pilih pemaju. Okay. Kawasan kebun. Tengok juga kebun tu tanah dia macam mana. Kadang-kadang tanah tu okey, tapi cara dia petambun tu tak okey. Dia kena tunggu kejap dulu. Saya tak pandai sangat lah macam mana cara nak menambun tanah bagi kejap ni. Tapi kalau kita tengok developer pun kita boleh tahu lah. Biasanya kalau developer yang established ni, yang well known ni, dia punya groundwork dia tu lebih kukuh lah kan, berbanding dengan developer biasa ni. Tanah bukit mungkin tambun. Selalu kalau tanah bukit ni dia tak tambun lah, dia cut lah. Kalau bukit tinggi dia cut and fill macam tu lah. Okay. Alright, so kita berbalik kepada topik kita, punca hartanah susah jual. So tadi kita dah go through panjang lebar berkenaan dengan hartanah yang faktor-faktor owner yang menyebabkan hartanah ni susah nak jual. Okey, lepas tu saya nak share ada juga beberapa owner yang dia anggap dia jual rumah tu, dia anggap macam dia jual barang biasa tau. Contoh macam mana dia jual barang biasa ni, dia ingat kalau dia jual rumah ni, dia jual property, tak kisahlah tanah ke, dia ingat dia ada satu fixed price. Ini pun bahaya juga. Dia ingat ada satu fixed price. Faham tak? So fixed price ni macam mana? Fixed price ni, contoh kalau kita beli baju RM19.99. Kalau kita beli kereta, memang harga dia macam tu je, RM88,888. Kalau owner berpegang kepada konsep ni, memang susah. Sebab apa? Sebab dia rigid. Dalam property, harga tak rigid. Okay? Dalam property, harga tak rigid. Konsep yang paling betul, siapa nak tahu apakah konsep yang paling betul dalam property? Dalam property punya pricing, apakah konsep yang paling betul sekali? Okay. So, konsep yang paling betul dalam property punya pricing adalah willing buyer, willing seller. Okay? Willing buyer, willing seller. Kalau ada buyer nak beli dengan harga yang macam tu, dan ada owner yang sanggup jual dengan harga macam tu, jalan. Tak ada masalah. Kalau walaupun RM1, owner nak beli harga RM1, buyer nak beli harga RM1, owner nak jual harga RM1, kalau dua-dua orang agree jadi. Nak jual ke anak dia ke, apa ke. So, yang kita pernah tengok isu-isu ahli-ahli politik beli rumah below market value. Kenapa dia tak ikut market value? That's willing buyer, willing seller lah. Kan? Yang jadi bahaya, owner dia cuba buat macam-macam benda-benda pelik tau. Saya nak letak rumah saya ni RM999.99. Dah macam Shopee. Tersebut pula. Kan? So kalau dia anggap hartanah dia tu macam tu, ada satu fixed price, dia jadi jam tau. Dia jadi jam sebab apa? Sebab dia tak ada ruang untuk negotiation tau. Even kalau buyer minta nego RM5,000 pun, dia kata, saya tak boleh lah, saya dah rugi ni. Dia kata, saya dah rugi. Macam mana dia boleh rugi sedangkan dia punya keuntungan bersih RM150,000, kalau dia bagi negotiation RM5,000, dia masih untung RM145,000, macam mana dia kata dia boleh rugi? Betul tak? Kenapa orang jual hartanah selalu cakap dia rugi padahal dia untung banyak? Dia hanya bagi nego RM5,000 tapi dia untung RM145,000. Rasa-rasa kalau hampa ada rumah, ada property, kalau buyer minta nego RM5,000, bagi tak? Hampa nampak RM5,000 tu macam besar kan? Tapi hampa dah untung RM145, orang nak bagi duit, nak liquidkan hampa punya aset. So ini konsep
yang ada juga owner yang tak faham. Dia ingatkan, oh saya tak boleh ni, 5,000 ni saya boleh beli apa? Saya boleh beli macam-macam 5,000 ni. Saya boleh bagi kat sini, saya boleh sedekah lah, apalah semua. Tapi dia tak nampak yang 145 yang dia nak tadi tu. Okey, kita jawab soalan sambil-sambil. Ada satu soalan daripada Khairul. Kalau rumah leasehold, boleh ke letak harga pasar atas pasaran, lokasi pun strategik? Okey. Yang ni berbalik kepada apa yang saya cerita tadi, willing buyer, willing seller. Tak ada masalah, hartanah leasehold ke, hartanah freehold ke, kalau ada buyer sanggup beli dengan harga yang tinggi, jadi. Okey, kenapa kita perlu menentukan market value ni? Okey, market value ni dia ditentukan untuk bank bagi finance, bank bagi financing. Yang tu dia dipanggil non-statutory valuation lah, kan? Dia untuk finance bagi value untuk buat financing. Kalau nilaian satu benda tu 200,000, takkan bank nak bagi loan 300,000? Macam mana kalau terjadi default dekat loan tu, bank nak buat apa? Kan? Takkan bank nak tanggung rugi 100,000? Dia akan ikut market value. Tapi contoh, kalau ada buyer sanggup beli 250,000, rumah tu ada something yang membuatkan dia nak beli dengan harga yang tinggi, okey je. Jalan je. Dia top up lah. So, bank mungkin bagi takat 200,000 saja. Sebab tu pentingnya market value ni. So, bila owner yang tak faham, mungkin market value rumah dia 200,000, dia nak jual 275,000. Sebab macam kita sembang tadi, dia kata dia dah tambah tingkat atas. Bank tetap bagi 200,000. Macam mana dia nak cari orang nak top up 75? Pada saya, orang yang ada sedikit pengalaman dalam bidang real estate ni, kalau orang ada 75,000, dia tak akan beli rumah tu. Dia akan beli rumah banglo, dia akan beli rumah yang dalam gated and guarded. Rumah yang lebih berbaloi untuk dia keluar cash. Kan? Kita kena faham market macam mana. So, ramai owner dia tak faham. So, bila dia tak faham tu yang dia jadi macam merapu sikit. Okay? So, kita berbalik kepada nego tadi. Kalaulah tak fleksibel untuk buat nego tu, memang dia takkan jadi. Banyak kes yang saya handle, buyer minta sikit je. Buyer minta 5,000 je. Dia kata, tuan saya nak minta sikit lah. Tuan adat orang kata kita berurusan, orang kata penjualan pembelian ni, adatnya kita nak nego sikit lah. Dia memang nak beli rumah tu. Dia memang, orang kata hasrat dia tu memang nak beli. Memang dia berkenan dah dengan rumah tu. Dia cakap pun baik apa semua. Saya ni nak mohon jasa baik sikit lah. Untuk kurangkan sikit lah harga kan. At least tuan bagi saya 5,000 lah. Untuk saya buat balik sikit-sikit rumah ni yang mana yang retak-retak ni. Owner reply tegak lah. Dia kata, oh saya tak mau. Dia kata, saya nak jual harga ni juga, dia kata. So, apa yang jadi dengan buyer tadi? Buyer tadi pun jadi tegak balik. Dia kata, aku minta elok-elok tak bagi. Punya kedekut owner ni, dia kata. So, apa yang jadi? Masing-masing dah naik ego. Tengok. Dah naik ego, dua-dua tak jadi. Tak boleh buat apa. Owner rugi, buyer pun rugi. Tak dapat rumah tu, owner tak dapat jual. Disebabkan 5,000 je. Kan, apa salahnya kalau orang kata apa, berunding sedikit kan, ada ruang sedikit untuk berunding dan jadikan benda tu satu kes yang berjaya lah kan. Sama-sama untung. Suhardi, saya jual rumah kos rendah. Sekejap. Alamak. Saya jual rumah kos rendah, peguam yang urus pembeli saya tak tengok. Kalau macam ni lebih kurang macam tu lah. Yang ni peguam yang ada pengalaman dan dia menguruskan untuk urusan penjualan ni. So kalau macam Cik Suhardi ni, mungkin Cik Suhardi cakap dekat peguam tu, kalau nak jual hartanah ni, tuan peguam tu sendiri yang orang kata buat study ataupun bagi orang kata bagi pandangan dia lah, buah pandangan dia tu. Macam mana, berapa harga boleh dijual dan sebagainya lah. So kalau macam ni Tuan Suhadi pun tak pening kepala. Tuan Suhadi pun dah tahu dah berapa. Okay. So dia benda ni kan, dia sama macam kita main saham lah, saham. Stock market. Kan, kita tengok stok makin lama makin naik. Lepas tu kita duk tanya, bila aku tak mau jual lagi, aku nak dapat tinggi. Sekali tengok prap jatuh bawah.
Sama juga macam rumah. Sama juga macam property. So owner dia ingat aku kena untung banyak ni je. Dia tak. Dia ada cut loss dia. Kalau target dia nak untung dalam 100,000 macam tu je, cukup lah. Kan kalau dia dapat 120, dia nak nego 10, dia dapat lagi 110, then okay. Itu konsep yang betul, fleksibel. Bukan kita treat penjualan hartanah ni macam kita jual baju, macam kita jual satu benda yang fix, yang ada dia punya cost dia dan dia punya margin keuntungan berapa persen. Kan? Ramai orang silap kat sini. Dia nampak 5,000 tu tapi dia tak nampak yang dia untung beratus ribu tu. So itu bahaya. Okey, Polibah, maaf nak tanya topik, apa yang perlu kita tanya pada banker sebelum sign agreement? Yang ni tanyalah kan berapa rate, berapa tahun, takaful, finance penuh ke macam mana ke kan. So boleh tanyalah kita nak bayar sebulan berapa, boleh tanya banker. It's me saja. Oh, it's me saja. Saya perasan it's me saja ni. Banyak kali join live. Bang, beli rumah supply banyak berbaloi ke? Tengoklah kepada keperluan. Tengok kepada keperluan. Kalau kawasan tu walaupun supply banyak, tapi orang kata apa, dapat menyelesaikan banyak masalah harian, jalan lah, okey je. Tak ada masalah. Dan kawasan tu pun supply banyak, tapi dia punya projek pembangunan di sekeliling tu pun ada banyak juga. Okey, selalunya kalau kawasan yang supply banyak ni kebiasaannya dia ada booster lah. Tapi kena tengok jugalah kalau rumah landed, kalau rumah high rise supply banyak tu kena hati-hati sikit. Takut sekali dah naik satu, naik lagi. Susah sikit lah. Okey. Alright, so sambil-sambil tu boleh tanya soalan lah. Okey. So kita dah bersembang berkenaan dengan faktor-faktor kenapa punca hartanah susah nak jual tu. Faktor internal tu adalah faktor owner tu sendirilah. Azimat, kalau 500k deposit nak kena letak berapa? Yang tu depends lah. Owner nak macam mana nak set kan. Usually deposit 10% lah. 50,000 lah. Okay. Okay, so kita dah tahu dah owner kalau dia nak jual property, inilah masalah ataupun dilema ataupun satu benda yang dia pun tak faham. Jadi bila owner sendiri tak faham, dia takkan bagi kerjasama yang baik dengan ejen. Malah dia akan cakap, oh ejen ni nak tipu aku. Ejen ni nak ejen ni nak jual murah rumah aku. Dia dah beranggapan macam-macam benda buruk dah. So benda tu sebenarnya tak betul. Macam saya ini pun satu juga, kalau macam buyer nak beli, dia pun selalu kata ejen ni jual harga tinggi berbanding owner. Saya nak cakap kat sini orang yang letak harga tinggi bukan ejen tau. Betul tak? Apa dah faham kan? Kalau siapa yang stay dalam live ni, hampa dah faham dah. Kalau saya cakap orang yang letak harga property tinggi bukan ejen, hampa tahu tak siapa? Siapa boleh jawab kat sini? Sambil-sambil tu, siapa boleh jawab? Antara ejen dengan owner, siapa yang letak harga tinggi? Saya nak tanya. Dan saya boleh bagi sebab kenapa. Orang yang paling suka letak harga tinggi, kan? Oh, saya nak beli direct owner. Saya tak mau beli dengan ejen. Ejen ni markup harga. Ejen ni penaik harga. Ejen ni jual harga tak betul. Owner nak murah saja. Sebenarnya orang yang letak harga tinggi selalunya adalah owner. Sebab owner satu, dia, macam saya cerita tadi lah, dia tak faham market value situ berapa. Yang kedua, owner ni dia mudah dipengaruhi oleh emosi dan cakap-cakap orang. Dia akan letak harga yang tinggi. Macam kami, ejen, saya kalau boleh jual harga rumah tu murah, saya jual murah. Sebab apa? Sebab saya nak rumah tu cepat terjual. Saya dapat listing, saya jual, halas, habis kerja saya. Saya mudah. Saya pergi cari owner lain pula. Selalunya nak deal dengan owner lah yang susah. Hampa boleh cakap, macam mana hampa boleh cakap? Macam mana ramai orang boleh cakap beli rumah dengan ejen lagi mahal daripada owner? Macam mana?
Saya kalau saya jumpa owner, saya yang tekan harga tu dengan owner supaya owner tu sedar kenapa harga tu macam ni tinggi, tak boleh letak macam ni. Sampai dia faham. Kalau dia nak faham lah, kalau dia tak faham tak payah jugalah. Betul tak? Setuju tak? Kalau tak setuju pun tak apa, suka hati. Okey, kenapa selepas selepas loan bank akan buat valuation rumah tu, kenapa bukan sebelum? Sebenarnya benda tu berlaku sebelum. So usually kalau macam kami as an agent, kami masa ambil lantikan lagi kami dah check dah dengan valuer, dengan bank ataupun dengan bank. So bank dia akan check dengan valuer. Kita dapat secara verbal je. So bila dah apply loan, dah dapat orang kata apa, dah ada harga nak beli, then okay je, kita dah faham lah dia dalam within the range tu je lah. So just nak officialkan valuation tu, nak buat report, nak panggil valuer mai attend ke property tu sendiri, nak tengok dia nak buat ukuran ke, nak ambil gambar ke apakah, itu yang berlaku selepas loan tu. Padahal benda tu berlaku sebelum. Dan nilaian tu pun dekat kawasan tu pun memang dah macam tu. Sebelum buat nilaian tu lagi. Okay, so boleh faham tak Nami? Kalau rumah dah fully reno, takkan nak letak harga murah. Betul? Ya. Betul? Inilah dilema owner. Dia kalau reno tak apa, dia macam ni tau. Saya adalah beberapa pengalaman jual rumah jutawan ni. Jutawan kosmetik lah. Jutawan kosmetik ni, kalau hampa nak tahu lah, hampa pun tahu kan, hampa tengok dekat TikTok, mereka punya renovation rumah mereka macam mana. Hampa tahu tak? Dia punya konsep Greece, konsep Rome, konsep Parsi, konsep country, konsep yang pelik-pelik gila ikut mereka punya taste. Okay, memang harga renovation tu lagi tinggi berganda daripada harga rumah asal yang dia beli. Malah rumah asal punya struktur pun boleh kata tak ada. Tapi rumah yang mereka reno tu sampai sekarang saya tak berjaya jual. Sebab apa? Kawasan yang dia buat tu, kadang-kadang dia ada buat rumah di kawasan yang biasa, kadang-kadang mereka ada buat rumah di kawasan yang orang kaya. Apa fikir sendirilah. Kalau dia renovate rumah tu dengan harga 1 juta, reno saja tau, beli rumah tu mungkin dalam 500,000, tapi reno 1 juta. Orang yang ada 1.5 juta, rasa-rasa dia nak beli tak rumah tu? Nak tanya, kalau hampa ada duit 1.5 juta cash beli rumah, hampa nak beli rumah orang ke hampa nak buat rumah sendiri, nak tanya? Boleh dapat tak konsep tu? Hampa yang ada duit 1.5 juta, hampa nak beli rumah orang ke ataupun hampa nak beli tanah sendiri, nak buat rumah sendiri? Dekat dalam kelab golf tu ada satu tanah, hampa nak beli rumah orang ikut selera dia, ke hampa nak buat rumah sendiri? Kalau saya nak buat rumah sendiri. Saya nak ikut taste saya. Kenapa saya nak ambil konsep-konsep yang saya tak tahu apa benda, ayat terjun duduk dalam rumah, tempat pembiakan Aedes je kat situ. Saya tak mahu ayat terjun duduk dalam rumah. Faham tak konsep tu? So kalau buat renovation yang melampau-lampau, sampai orang kata, macam saya cerita tadi, rumah teres 1 tingkat dijadikan teres 2 tingkat, lebih baik orang beli 2 tingkat terus. Dan ini pun satu benda yang besar juga. Bila pihak nilaian bank, pihak nilaian mai, dia akan tanya satu soalannya. You buat renovation dekat ni yang besar-besaran ni, you ada approve majlis punya plan tak? You ada plan approval daripada pihak majlis tak? Dan majlis pun takkan bagi kalau nak buat 2 tingkat ni, kacau orang. Kalau tak ada approval, maksudnya you punya binaan tu adalah binaan haram. Kalau binaan haram, takkan nak ambil masuk dalam valuation. Itu je dia punya konsep dia. Macam dulu okey, kalau tambah belakang apa semua, bank valuer pun boleh kata apa, boleh consider masuk dalam nilaian. Tapi bila berlaku banyak sangat masalah,
bila buat orang kata apa, renovation yang terlalu melampau sampai pengudaraan dalam rumah tu tak ada langsung, nak bernyawa pun tak boleh, angin pun tak masuk, macam mana orang nak anggap benda tu sebagai satu renovation yang sah, satu renovation yang baik? Saya biasa masuk dalam rumah, saya macam confused, ini rumah ke gua? Rumah tu sejuk, lembap, punyalah tak ada ventilation, dia tutup semua tingkap. Dia punya renovation dia tu, parking depan pun tak ada, dia tarik sampai ke depan. Rumah tu dah macam gua. Dah lah renovation secara melampau-lampau. Lepas tu tile pula bertampung-tampung, dapat warna oren. Ruang makan warna hijau, depan warna putih, dekat belah sana warna biru, dekat kapur sana warna biru. So benda-benda tu semua kita kena tengok lah. Kadang-kadang renovation ni kita sendiri yang orang kata anggap renovation tu ikut taste kita, tapi sebenarnya tak dengan orang lain. Kita kena faham benda tu. Okay. Alright. So kita dah sembang panjang lebar berkenaan dengan faktor-faktor internal kenapa satu hartanah tu susah nak jual. So sangat panjang, kita dah sembang dekat sejam lebih. So sekarang ni saya nak move kepada faktor yang kedua pula. Okay. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ni kita tak boleh kontrol dia. Even kalau owner tu baik sekalipun, kalau owner tu bagi kerjasama penuh sekalipun, tapi kalau faktor eksternal ni tak dapat dipenuhi, pun hartanah dia tu akan jadi susah nak jual juga. Okay. So faktor eksternal ni adalah faktor yang tak dapat dikawal lah. Okay, contoh faktor yang tak dapat dikawal ni adalah kedudukan rumah dia. Macam soalan ada abang tadi tanya kan. Kedudukan tanah dia duduk dekat tengah-tengah. Jalan akses masuk tak ada. Lepas tu orang kata development nak sampai ke situ pun kena makan tanah tepi-tepi dulu baru sampai ke tanah dia. Baru dia boleh jual, ada value, ada nilai. Kan? So itu adalah faktor eksternal yang kita tak boleh kawal. Macam mana kalau tanah kita tu duduk dekat tengah-tengah, kita nak angkat dia duduk kat depan? Tak boleh. Sama juga macam rumah, lokasi rumah. Kalau lokasi rumah terlampau ke dalam, terlampau ke kampung sangat, yang tak ada orang nak pergi duduk kat sana, orang lebih prefer duduk dekat belah luar pekan sikit, itu adalah faktor eksternal lah. Okay? Itu adalah faktor eksternal. Kan? So faktor eksternal memang kita tak dapat buat apa, melainkan dia ada market, tapi market tu market yang sangat kecil. Market yang kecil tu tak semua orang boleh beli kat situ. Contohnya anak-anak jiran nak cari rumah kat situ, ataupun ada orang yang dia rasa dia suka duduk kat situ, dia boleh lah beli dekat situ. Dia boleh beli kat situ. So kalau dapat yang macam tu pun susah. Kalau dapat yang sangat ke belakang, kalau nak pergi ke jalan besar pun ambil masa 15 minit, kena lalu sekolah, kena hadap jam. So benda-benda macam ni pun mempengaruhi jugalah punca-punca hartanah susah nak jual. Okay. So dekat sini siapa-siapa ada owner yang tengah nak jual rumah, mungkin boleh tanyalah soalan kan, saya tolong jawab lah. Ataupun siapa-siapa perlukan khidmat hartanah ke, boleh boleh Roger terus lah. Okay, pergi dekat bio saya tu. Okay. So kadang-kadang kalau kita nak jual rumah pun macam-macam owner juga yang saya jumpa lah. Ada owner yang sangat pembersih. Ada owner yang masuk rumah tu, Allah, nak pijak lantai tu kena ginjat. Apa boleh faham tak? Nak pijak lantai kena ginjat. Tak sanggup nak pijak semua kaki, licin. Licin tu bukan licin sabun ke apa. Licin tu licin sebab berdaki punya lantai. Okay, so rumah kena jaga elok sikit lah kan. Sebab kadang-kadang kita punya kebersihan kita tu menentukan kita ni macam mana kan. So kadang-kadang saya pun pelik juga masuk rumah yang terlampau kotor, yang orang kata apa, tempat yang paling cantik dalam rumah tu adalah tempat dia simpan joran. Joran mancing, mengai dia tu. Itulah tempat paling cantik sekali yang saya nampak paling cantik sekali. Lain semua macam belacan. Sofa dah macam belacan.
rumah dapur tu sentiasa basah lah macam kedai mamak, tak tahulah buat apa kan. So benda-benda tu pun orang kata apa, kena tengok je. Kalau kita nak jual rumah, kita kena bagi orang kata apa, a good kita kena bagi a good vibes, a good orang kata apa, offer lah kan. Janganlah kita malas nak kemas rumah tu kan, bagi nampak kita ni pemalas sangat, jadi jam jugalah. So kita kena, owner tu sendiri pun kena ada inisiatif juga. So selain daripada punca faktor-faktor eksternal tu, faktor-faktor internal pun yang saya dah sembang panjang lebar tadi. Salam dari CTRM. Wah, sahabat lama ni. Siapa dia Joker ni? Jauh dari Melaka. Siapa nama? Mana? Department mana? Tuling ke? Okay. So antara faktor eksternal yang kita tak dapat nak kawal adalah faktor lokasi lah kan. Siapa dia nama? Bos. Lupa lah. Bukan lupa ni, bos Joker ni tak kenal. Okay. Then kawasan tu pun contohlah, kita dah duduk lama dekat kawasan tu, tiba-tiba berlaku satu malapetaka, bencana kan. Tiba-tiba satu bencana. Kawasan tu tak pernah banjir, tiba-tiba banjir pula kat situ. Aduh, habis tanah kat situ. Contoh yang paling baik, tahu tak dekat mana contoh yang paling baik? Contoh yang paling baik dekat Segamat. Segamat tu yang kemudian lah, yang sebelum tu lagi, yang masa Hari Raya itu, yang dekat Putra Heights tu kan. Sebelum ni sebelum ni dekat Putra Heights tu, orang developer pun buat rumah kat situ. Orang pun happily beli, duduk dekat situ, nak settle down, nak kata apa, nak invest duduk kat situ. Kawasan pun strategik. So tiba-tiba boom, meletup pipe gas kat tepi kan. So bila dah meletup macam tu, agak-agak apa yang terjadi dengan hartanah kat situ? Itulah external factor yang tak dapat dikawal. Sebelum ni tak ada siapa pun bunyi dekat dengan pipe gas lah, apalah. Tapi bila dah meletup, satu Malaysia duk kaji tengok dia punya pipe tu start daripada mana? Daripada Terengganu sampai ke Gemas, pecah dua pula, pergi ke Johor satu, pergi ke utara satu. Saya sendiri pun tengok juga, takut-takut lalu dekat tepi rumah ke macam mana kan. So faktor macam tu secara tiba-tiba market value dekat situ pun jatuh, tak ada orang nak beli kat situ. Semua orang takut meletup. Jadi macam dekat Putra Heights tu. Okay. Tu satu contoh yang tak dijangka lah, yang tak dijangka. Yang kedua, baru-baru ni kan kita ada tengok kes dekat Gemas kan. Dekat Gemas. Nasib baik berlaku kat Gemas. Kalau berlaku kat Kuala Lumpur, tak keharu kan. Berlaku dekat Gemas, tiba-tiba ada gempa bumi. Gempa bumi yang minor lah, tapi minor-minor pun kuat juga kan. Kawasan duduk beratus tahun tak pernah ada gempa bumi, tiba-tiba orang kata apa, ditemui satu lingkaran gunung berapi pula dekat bawah tu. Takkan ayam satu Gemas tu kan. So secara tiba-tiba kawasan tu boleh boleh drop lah dia punya pasaran dia kat situ. Orang pun takut nak duduk kat situ kan. Tengah-tengah buat high rise banyak-banyak kat kawasan tu, tiba-tiba bawah tu ada lingkaran pula, ada pergerakan aktif pula dekat bahagian bawah tu. So macam mana? Nasib baik dekat Gemas tu kawasan kampung. Kalau kawasan tu kawasan bandar ke, naya sikit lah kan. Rumah high rise lagi lah berisiko berbanding dengan rumah kampung. Rumah kampung okey lagi, hartanah pun tak tinggi sangat dia punya nilaian dia kan. So benda-benda macam tu yang kita tak sangka. Contoh satu lagi macam dekat Bukit Beruntung dululah, sekarang mungkin dah naik balik kawasan tu. Dijanjikan oleh pihak kerajaan macam-macam benda nak naik dekat situ. So masing-masing belilah dekat situ. Beli. Tak jadi pula buat lapangan terbang kat sini, pindah pergi ke Sepang. So apa yang jadi dengan kawasan tu? Habis juga kawasan tu kan. Kita tak boleh nak kontrol benda-benda eksternal ni. So kalau nak beli tu kita kena fikir jauh sikit lah kan. Nak fikir jauh sikit. Ikutlah kita nak beli untuk investment ke, kita nak duduk terus ke, depends lah. Kalau siapa beli nak duduk terus, mungkin dia tak perlu orang kata buat analisis yang mendalam sangat. Tapi kalau dia beli tu nak invest ke ataupun nak flip balik ke apa ke, mungkin dia kena study sikit lah kawasan tu sama ada okey ataupun tak okey.
So sekali dah beli, memang terciduk lah habis lah 35 tahun. Okay. Tu satu faktor eksternal. Okay, so kita, sebab saya rasa yang kita boleh sembang pada malam ni pun faktor internal lah banyak kan. Faktor eksternal ni, orang kata benda yang kita tak boleh nak kontrol, jadi kita boleh tahu sajalah kan, kita boleh tahu sebab tajuk macam mana cara ataupun lokasi yang strategik untuk memilih hartanah ni saya akan buat live yang lain lah nanti. Yang ni kita buat punca hartanah susah nak jual je. Okay. So, satu lagi faktor adalah faktor marketing lah rumah tu. Walaupun mungkinlah rumah tu dia punya location dia cantik, tapi marketing tak cantik kan. Owner dia kata, saya tak mau lah ejen-ejen ni, saya nak jimat lah dia kata. Banyaklah owner macam ni kan, konon nak jimat. Nak jimat tapi cari ejen juga, tapi nak jual sendiri juga. Kadang tak faham juga owner macam ni. Kan, dia macam nak perkena ejen, macam nak perkena orang. So, tak baik lah macam tu kan. So, dia cuba nak jual sendirilah walaupun dia busy. Walaupun dia tak tahu macam mana cara nak meletakkan harga, cara nak buat urusan untuk penjualan, tapi dia tetap nak buat sendiri. So, banyak juga owner yang saya jumpa bila nak jual second house, dia kata saya tak mau pikat dah, saya nak bagi ejen je. Dia kata, saya dah bajet 3%, memang ambil lah, ini rezeki orang lain. Saya yang penting, saya tak mau pikat dah nak jual rumah saya ni. Ada owner macam tu, mudah. So kadang-kadang kita pun tak fahamkan hati orang kan. Kadang kita dah all out buat marketing rumah tu, then tiba-tiba dia kata dia nak jual sendiri pula. Padahal kita yang famous kan rumah dia tu. So tu orang kata asam garam dalam bidang hartanah ni lah. Okay. So faktor lain yang membuatkan punca hartanah ni susah jual adalah faktor marketing tu sendiri. So kadang-kadang bila kekurangan marketing, dekat situ ada 10 biji lagi rumah yang nak jual. So lagi 10 tu aktif marketing, kita rumah yang ke-11 contoh, rumah kita yang paling tak aktif, orang akan pergi. So jual 1, 2, 3, 4, 5 unit yang lain dulu, baru orang akan tengok rumah kita. Orang call pun tak angkat, WA pun tak balas. So macam kami as an agent ni memang itulah kerja kami hari-hari. Kami dengan phone ni memang tak berenggang lah. Memang penat lah, memang penat. So bayangkan kalau owner nak jual sebiji, seumur hidup pun terkira-kira lagi kami satu bulan berapa puluh unit kami handle dalam satu masa. So itulah kelebihan ejen hartanah lah. So ejen hartanah ni janganlah salah faham, kami bukanlah broker, kami bukanlah orang yang nak ambil kesempatan kepada orang. Kami hanya menjalankan orang kata apa, urusan untuk mempermudahkan orang, dan pada masa yang sama kami pun ambil sedikit keuntungan yang dibenarkan oleh pihak kerajaan lah, iaitu maksimum 3% daripada harga jualan. Okay. So kalau hampa nak pilih ejen hartanah, mestilah kena tengok ejen yang berdaftar, yang mesti kena ada rentek lah. So REN berapa kat belakang tu. Boleh pergi ke website Bovia ataupun LPPEH, sekarang panggil LPPEPH kot, tak ingat lah. So boleh pergi situ, type nama dekat situ, type nombor telefon, tak boleh kot type nama kat situ. So bolehlah dapat sama ada ejen tu ejen yang legit ataupun tak lah. Okay. So tu cara untuk memilih ejen yang betul lah. Okay. So ejen pun tengoklah, kadang-kadang ejen macam-macam perangai juga kan. Kadang-kadang ni saya nak cerita sikit ni ejen yang perangai tak elok ni. Okay, so sambil-sambil tu, siapa nak dengar cerita boleh share dulu, share banyak-banyak sikit, bagi love banyak-banyak sikit. Cukupkan 4,000 kan. Barulah seronok saya nak share sikit. Okay. So saya ada dapat satu case ni, owner duduk di Greek. Saya rasa owner tak ada dalam ni kot, tapi kalau ada boleh say hi lah. Okay, owner duduk dekat Greek, dia ada lantik satu agent, dan market value rumah tu agent tu check, dia kata sini boleh lepas 280,000. Okey, 280,000, dan masa yang sama agent tu pun dia ada kerja lain, which is government servant, dan dia rely dengan gaji dia. So apa yang dia buat dengan owner ni adalah dia cuba main harga dengan owner. Dia kata, okey tuan, saya rasa rumah ni kalau saya dapat jual 280, saya nak 50,000 tuan
tuan dapat 230. Dia sanggup buat macam tu. So owner ni pun tak kenal, tak tahu cara, agree je lah. Agree. So apa yang berlaku, sampai kesudah tak ada orang beli rumah tu sebab harga dia letak 280. Dan kalau rumah tu tak terjual, ejen tadi ni okey je, tak ada masalah kalau jual, jackpot untuk dia. Berbanding kalau jumpa ejen hartanah yang berdaftar, yang memang ikut undang-undang, yang memang berpengalaman, yang memang tak ada agenda yang pelik-pelik ni, dia just nak tolong orang, nak jual sahaja, then dia ambil 3% je. Then kita pergi check dia punya rumah, tengok market value dalam 220 je. Macam mana you boleh cakap 280? Sampai mampus tak ada orang beli rumah tu. So bila saya buat penerangan dengan owner tu pun faham, dan dia pun puas hati yang kita ni just ambil, orang kata yang sepatutnya saja, yang orang kata apa, yang sah, commission yang sah 3%. Then okay. Then saya buat marketing, jual tak dalam masa berapa bulan. Tak lama lah. Berbanding bertahun-tahun ejen tu nak jual. Penanya owner tu berapa lama tak boleh jual rumah tu. Dia pun duk pening kepala, duduk gerik balik sini, duduk gerik balik sini. Nak pergi tengok rumah, saat-saat nak kena potong rumput, saat-saat nak kena repair ni, nak kena repair tu. Kan? Kan tak penanya orang benda-benda macam tu. So jangan buat penanya orang macam tu. Kan? So untuk ejen-ejen jangan buat penanya orang macam tu. So biarlah ejen nak penanya, tapi orang kata apa, owner mesti kena lebih bijak lah. Mesti kena lebih bijak. So menggunakan ejen hartanah ni kadang boleh jadi satu benda yang buruk, kadang boleh jadi satu benda yang advantage lah untuk owner. Okay? So kena pandai lah, kena pandai pilih. Kena pandai tengok lah. Okay? So yang penting sekali, owner ni dia nak tahu dua benda je. Saya selalu cakap dekat saya punya team, owner ni nak tahu dua benda je. Yang pertama sekali, berapa untung yang mereka dapat, berapa banyak, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu. Yang kedua, bila dia dapat duit. Tu je yang dia nak tahu. Lepas tolak semua. Okay. So kadang-kadang owner sendiri pun cara dia buat marketing tu pun dia study agent, dia tengok agent macam mana agent buat iklan kan. Buah dekat mudah ke apa ke, dia pun buat benda yang sama lah kan. Kadang copywriting pun dia copy je daripada mana-mana kan. Kita faham benda-benda macam tu. Okay, so siapa-siapa ada soalan? Dah lama dah tak ada soalan ni. Saya pun dah nak dah. Sebab saya tadi saya janji dah sejam setengah je. Okay, so siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Kan, Kuk ada masalah yang siapa-siapa pernah menghadapi masalah nak jual hartanah sebelum ni kan. So mungkin saya masuk sikit berkenaan dengan tanah ni. So tanah ni, tanah pun syok tak nak jual. Siapa nak dengar cerita saya jual tanah? Siapa dengar cerita boleh stay sekejap. So tanah ni pun syok juga. Tanah ni, dia sebenarnya lagi susah jual daripada rumah sebenarnya. Dan keadaan tanah ni, kebiasaannya dia lagi complicated daripada rumah. Dia lagi complicated daripada rumah. Okay, so tanah ni kebiasaannya owner dia dah ramai tau. Macam rumah, kalau kita nak jual rumah, biasa saya jumpa owner paling-paling tidak pun jaranglah jumpa rumah yang ada harta pusaka ni. Ada, tapi kalau ada pun boleh settle. Cuma tanah ni yang dia tak boleh settle. Pasal apa? Pasal zaman Tok Nenek dulu, Tok Nenek kita dulu, dia join dengan kawan-kawan dia, masuk nama dalam satu tanah tu. Lepas tu keturunan dah membiak, dah banyak, dah pecah. Ada yang duduk sini, ada yang duduk sana. So tak tahu dah mana satu keturunan siapa duduk sepadan mana apa semua. Jadi tanah tu dia dah ada banyak rumah kat situ. Dah ada 6 biji, 7 biji rumah kat situ. Lepas tu mai pula anak-anak yang cerdik ni, yang orang kata zaman kita dah cerdik ni, kita mula mempersoalkan lah, ini kenapa duduk tanah ni, tanah tok wan aku ni, tanah bapak aku apa semua. Mulalah pertikaian nak menuntut hak masing-masing lah. Situ baru pandai nak buat pecah sepadan. Kalau ada duit sikit nak buat pecah geran dan sebagainya lah. So bila nama dah banyak dalam geran, apa yang jadi? Kalau ada satu orang nak jual dia punya bahagian, boleh, tak ada masalah, dia boleh jual bahagian dia. Tapi ada orang nak beli tak? Ini pun satu keadaan juga.
takkan hang nak keluar nama hang dalam tu, yang dah serabut dekat dalam tu, orang lain beli, nak sambung serabut kat situ. Kita pun tak mau. Kan? Kita pun tak mau. Orang kata beli tanah yang tak tentu sempadan, yang tak tentu tempat, yang orang kata tak tentu jiran siapa. Betul tak? Kita pun tak mau duduk tanah macam tu. Buat apa? Hang dah ada masalah berkurun dekat situ, hang nak jual, nak pelepas hang, aku pula nak kena duduk dekat situ, ganti hang. Siapa boleh faham? Siapa boleh faham cerita ni? Cerita tanah ni. So kalau jadi macam tu, susah sangat nak jual. So keadaan tanah yang macam tu susah sangat nak jual. Tanah berangkai ni, tanah nama berangkai ni. So sebab tu kalau macam ejen sendiri nak jual tanah pun, dia pilih jugalah, dia tengok tanah macam mana. Tak semua orang boleh orang kata apa, menguruskan tanah ni dengan baik lah. Susah. Saya sendiri pun kalau saya jumpa tanah macam tu, saya tak boleh buat apa. Boleh lah, tapi kerja banyak dan dapat tak berbaloi. So kita tak buat lah yang macam tu. Okay. Then tanah pun selalulah kalau yang ni kita berbalik kepada orang kata apa, owner tadi. Waktu mula-mula saya live tadi tu, saya ada cerita pasal faktor yang internal tu, faktor owner tadi. Owner ni dia ada emotional, dia kreatif tau. Owner ni dia kreatif. Dia akan cakap, tanah saya ni boleh buat industri. Tanah saya ni boleh buat macam-macam lah. Dia first grade land. Lepas tu dia punya kegunaan status tiada. Jadi semua orang boleh buat apa-apa sajalah. So kalau macam tu, saya senang je, saya tanya balik, makcik, kalau ada developer nak buat menara 118 dekat tengah-tengah tanah makcik ni, boleh tak makcik? Dia kata boleh. Kalau boleh, macam mana depa nak masuk situ makcik? Tengah-tengah bendang tu ada ke orang buat menara tengah-tengah bendang? Terus dia sengak balik. So dia tak semudah tu nak buat pembinaan ataupun pembangunan ataupun land development. Land development dia tak semudah tu. Dia kena mohon, kena tengok zoning, kena apa? Dapat kelulusan, kena buat conversion dulu, buat subdivision. Banyak kerja dia, duit pun banyak juga nak habis dengan benda-benda yang macam tu. So tak semestinya semua tanah boleh jual. So asyik kalau jual tanah je cari pemaju, jual tanah je cari pemaju rumah. Dia tak semudah tu. Kalau tanah pecah lot, kalau betul-betul dia dah pecah lot, ada geran individu, okey je. Itu sama macam tanah biasa. So kalau tanah yang senang ni, tanah lot banglo yang dah siap convert, jalan raya pun dah memang ada nak masuk ke situ, kemudahan macam parit apa-apa semua memang dah buat elok, okey lah. So yang tu okey, yang tu straightforward je. Dia jadi susah kalau tanah ni yang orang kata apa, tanah pertanian, tanah yang susah nak jual. Kan, tanah yang duduk dekat dalam mana-mana hala, nak kena masuk ikut jalan tanah merah dulu, batu kerikil. Lepas tu suruh cari pemaju jual. Mana nak cari? Memang tak ada lah pemaju. Kan? Logik tak? Pemaju pun memanglah kalau pemaju ni, kalau hampa nak tahu, dia ada land bank. Maksud land bank ni dia ada dia punya strategik punya plan. Mungkin lagi 5 tahun dia dah ada dah tempat-tempat mana yang dia akan teroka. Jadi dia beli dulu tanah tu dengan harga yang murah. So kalau dia nampak ada orang kata pembangunan yang tertentu, dia akan beli awal tanah kat situ. Then okey lah. Tapi kalau tanah apa dah jauh masuk sampai ke dalam, orang nak masuk pun takut. Macam mana nak cari pemaju? Itulah cerita dia. Okey. Ada soalan tak? Siapa ada soalan berkenaan dengan proses penjualan rumah ke, ataupun nak share apa-apa ke, tak puas hati apa ke sebelum ni, kan pengalaman yang sebelum ni boleh share. Lepas tu macam sebelum ni pun ada juga tanah bendang yang duduk dekat tengah-tengah bendang. Ada owner nak jual, siap boleh kata lagi, sini boleh buat homestay. Boleh apa? Boleh buat industri pelancongan apa semua. Dia tak semudah tu. Dekat situ ada tali ayak, dekat situ ada ada kawasan GZ,
untuk pertanian padi, bendang, macam mana nak buat komersial kat situ? Macam mana nak buat tourism kat situ? Siapa nak bagi kelulusan? Habis tu kalau orang report dekat situ, macam mana jiran-jiran report? Sesak jalan nak masuk sana, orang Pak Long nak pergi ambil padi pun susah. Kita kena fikir benda-benda tu semua. Sebab tu tanah ni satu benda yang sangat subjektif dan sangat-sangat complicated. So kalau setengah orang dia tengok tanah ni macam pilihan A, B, C, D je. Tak A, B, tak B, C, C, D. Kalau tengok ejen mesti menipu. So tu kebanyakan orang fikir macam tu lah. So hari ni sedikit sebanyak kita bersembang sikit lah berkenaan dengan punca hartanah susah nak jual. So saya open sikit lah dalam seminit 2 lagi. Siapa yang ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada apa saya nak end dululah. Okay. So cukupkan 5,000 like dulu. Cukupkan 5,000. Yang mana yang masih belum follow lagi, follow lah. Follow saya. Lepas ni saya akan buat banyak lagi konten-konten yang menarik lah berkenaan dengan hartanah untuk memandaikan semua orang. Okay. So siapa yang berhasrat nak jual rumah di kawasan Kedah dan Kedah, especially Sungai Petani dan Pulau Pinang, boleh Roger. InsyaAllah kita akan tolong hampa tengoklah macam mana apa yang kita boleh buat kan. Okay, dah sejam lebih. Ada soalan tak? Kita open seminit lagi sebelum saya end. Kerja pun banyak ni, banyak. Nak kena study tanah tu. Esok nak jumpa klien dekat Guak. Dia ada nak sewa tanah dia. Yang tu pun tak mudah juga. Dia nak sewa tanah dia, tapi dia kata dia open untuk industri lah, apalah semua. Tapi zone ni padi. So tak mudah lah. Tak mudah lah. Dia tak sewena-wenanya orang boleh buat something kat situ. Even kalau nak buat tempat simpan kenderaan berat pun, depoh pun kena ada permit daripada pihak berkuasa tempatan lah kat situ. Okay. So tu tanah lah. Tanah ni banyak benda. Even kalau hampa nak tahu, untuk pendapatan warga asing pun perlukan permit ataupun kebenaran merancang lah. Kebenaran merancang dipanggil untuk meletakkan pekerja asing dekat situ lah. So zaman sekarang ni kita bertuah lah duduk sebab kita hidup dalam keadaan yang very systematic dalam kita punya pentadbiran tanah kita. Kan? So kalau macam dulu deal lebih-lebih kurang je, zaman tok nenek kita dulu lebih-lebih kurang deal, okey hang ambil masuk nama, hang pun masuk nama, hang ambil kat sini, hang nak buat apa pun boleh. Dia jadi macam apa? Tak teratur lah. Tapi zaman sekarang semua zaman teratur. Nak buat apa pun ada documentation dia, ada dia punya proses, ada badan-badan yang berkaitan yang govern kita punya tanah tu. So depa lah yang akan tengok sama ada dari segi pencemaran ke, dari segi keselamatan, dari segi akses bomba nak masuk dan sebagainya, jabatan alam sekitar dan sebagainya. So benda-benda tu semua memainkan peranan lah untuk land development. Mungkin hampa tak biasa dengar benda-benda macam ni, tapi saya sebagai seorang ejen hartanah, hari-hari saya buat benda-benda macam ni. So kita bermain dengan benda-benda yang macam ni lah. So macam sebab tu saya selalu cakap, owner kalau dia nak jual hartanah, kebiasaannya dia tak akan, mungkin dia pun tak tahu jugalah berkenaan dengan realiti macam mana kan. Tapi itulah dia punya cerita dia. Okay. So siapa yang masih belum follow, boleh follow. Cukupkan lagi 200, nak 5,000 like. Siapa ada soalan, tak kisahlah. Fifi, terima kasih. Kak Fifi, terima kasih. Like banyak. So siapa-siapa ada soalan, saya open lagi seminit sebelum saya end. Dah sejam lebih dah. Kan? Mungkin ada siapa-siapa yang berhasrat nak jual rumah, tanah, shop plot dan sebagainya, industrial land, boleh ruja lah. Okay. Okay, kalau tak ada, saya rasa takat ni saja. Nanti insyaAllah kita akan buat live dalam topik yang lain. So itulah punca-punca hartanah susah nak jual. So hopefully siapa yang dengar tu boleh, orang kata take note dan boleh faham lah, boleh belajar sesuatu lah. Okay, so saya end dulu. Apa-apa boleh buat, WA pun boleh, tak ada masalah. Nak tanya pun boleh pergi ke DM tu.
Yang mana yang saya sempat jawab, saya jawab lah. Sebab yang masuk tanya tu hari-hari ramai. Jadi saya pun kadang terlepas, kadang tak dan, macam tu lah. Okay. Tu saja. Siapa ada soalan boleh keep in touch lah. Okay, boleh follow dulu. Follow ramai-ramai. Kat tu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.